Dia kata anak halau. Ada anak lah ni. Aduh. Abang dimaklumkan oleh pemberi maklumat tentang seorang lelaki yang dah hampir 2 minggu berada di bus stop dan penuh dengan najis. Ni dia. Ni. Ha ni. Orang Melayu ni. Orang Melayu eh? Orang Melayu lah. Orang Melayu eh? Melayu. Abang orang mana? Bang? Oh bang. Abang orang mana bang? Kamu dah duduk sini ni. Apa hebat? IC memang tak ada lah. Nyaman tak ada dah. Orang mana abang? Dato' cakap? Tapi cakap orang nampak orang Malaysia. Nampak orang Malaysia ni. Kampung mana kampung? Tak tahu. Nama. Nama pun tak tahu. Nama apa? Mana? Tak boleh buat malam ni, kena buat malam besok. Ha? Nak panggil angah apa semua, Agil nak bawa air, tong air nak bersihkan dia, nak bawa pergi hospital lah. Tak boleh settle ni malam ni. Nah, sini lah bang. Ni kami nak buat pergi tengok wayang Tarik saja ni. Makan. Dah dah makan. Tarik saja pun. Mati nak menangis ni. Relax sabar bu, relax. Habis settlekan malam esok. Malam ni tak sempat. Jap. Sekejap telefon Big Boss. Ibu. Ada jumpa ada ni. Ada kat bus stop. Ada, tarik penuh ni. Dua sini nak buat apa? Nak selesaikan malam ni kan, malam besok. Esoklah. Dua hari dekat sini ya? Esoklah. Settle besok. Siang pula ni 10.30 pun cakap malam. Besok Settle besok pun. Awal sikit lah. Ha? Awal sikit. Oi, tapi air kena bawa banyak ni. Kalau boleh panggil orang DKM sekali lah. Panggil JKM, panggil JPN, abang panggil semua. Okey, beres. Bye-bye. Okey. Besok saya tolong ya. Besok. Tak, besok saya mandikan, bawa pergi hospital lah. Ya? Boleh Boleh tak boleh pun tak apa, besok saya buat. Dia kata dia dari Segambut. Dari Segambut. Acik jangan risau tau. Jangan risau Besok. Dari Segambut. Dia boleh jalan ni. Atau hilang pula? Tak hilang. Dia dah 2 minggu kat sini. Dia kata anak halau. Ada anak lah ni. Aduh. Tadi kita tanya kat dia menangis. Menangis. Oh, tadi masa tanya dia menangis Aduh. Dia menangis. Besok kalau you nak join boleh lah. Pukul berapa? Acik, ingat saya. Ingat saya tak? Acik jangan risau. Jangan risau. Anak dia halau dia. Dia kata sebab tadi ngam-ngam saya turun ambil gambar untuk buat laporan. Ngam-ngam polis ada. Lepas tu polis tegur kat dia memang tak nak bercakap. Yalah betul. Lepas tu saya datang, saya tanya dia boleh jam kereta aku ke tak? Dia baru buka, dia baru cakap. Okey. Mungkin dia dah biasa kot nampak kita kan. Yalah betul lah. Tak apalah, biasa tekan malam besok lah. Sebab dah 2 minggu kat sini, you pun dah seminggu tengok dia kat sini kan. Seminggu lebih. Mana dia tak bergerak juga. Agaknya bagi kalau saya lalu pergi kerja memang dia belum kat sini. Government tak ada tempat. Dia orang Malaysia ni. Kena cari swasta juga. You yang ada buat itu. Dia ada bantukan. Ya, ada bantukan macam homeless ada. Ya. Mami dengan anak-anak. Ya betul. Ambil lah tu. Thank you. Okey. Besok habis settlekan dia. Acik jangan risau tau. Besok dia orang datang. Jangan risau. Bawa you pergi mandi-mandi tau. Banyak tong kena bawa air ni pun. Banyak tong. Nak kena berusaha dengan tempat ni sekali. Tempat bus stop ni. Tak apalah. Tak ada hal pun.
Dia pun dah okey dulu dekat sini dulu. 24 jam je lagi. Baik. Dia boleh borak ke? Tak, dia tak nak borak tadi. Kerana yang Melissa kan. Kenapa Tia borak dengan Tia adalah kerana Tia bagi hari sini, Melissa dia pas pai tengok 1 minggu dah. Recently dia beli makanan bagi dia. Oh, tu dia bercakap. Okey. Dia punya ni semua dah allergic dah. Yalah, biasa balik pukul apa Melissa kerja? Agaknya 7 lebih. Lebih ya. 7 lebih. Okey. Kita pergi pukul ke? Esok 8:30 lah sini. Malam. Nak kena pergi ambil tong biru tu lagi. Nak masuk dalam perado tong biru tu. Lepas tu tak cukup air 1 tong biru tu. Najis dia lagi banyak ni. Jika nak angkat air kontor kami orang nak tak? Tak apa. Habis boleh angkat. Tak apa, habis boleh ambil air, tak ada masalah. Air tak ada hal. Okey je. Okey Lisa. Alright. Ciao. Okey.